tak nak cakap banyak lah, tapi nasihat Abah pertama sekali, jangan buat benda yang tak elok di belakang Abah atau Mama. Abah tak nak kontrol. Nak buat tak elok, ingat pandang muka Mama dengan Abah ni. Penat cari duit, pagi-pagi dah lah, balik malam-malam kan, fikir kena muka ni orang tua dua orang ni. Buat tak elok tu. Terutama yang dah besar lah. Adik pula ni peluk-peluk adik ni sayang. Nanti kalau dah besar masuk universiti, Amaya pergi luar negara, tak ada jumpa adik dah. Makan hari-hari dengan kalau panggil adik-adik makan sama. Nanti kalau dah kahwin, dah pisah, Abah mati, Mama mati, nyesal tak? Nyesal. Nyesal ke tak nyesal? Nyesal. Yang kau tahu apa tu, Cis? Nyesal tak? Jadi satu keluarga sembahyang sama-sama, tak payah tunggu panggil. So Abah nak macam mana tahu? Nanti satu hari nanti, kalau Ibu kata Abah tak ada, Mama tak ada, ataupun kau akan rindu. Seronoklah keluarga ni. Keluarga ni adalah satu destinasi. Abah, ya, ada mak tiri, ada ayah tiri. Kenapa? Jadi apa yang Abah nak share, sayang keluarga ni. Kenapa sedih? Nah, I kata daripada Abah, cara pengucapan? Tak ada, nak tanya je, okay, apa kesimpulan yang Amal, Khadijah, Ibrahim faham daripada apa yang Mama sampaikan ni? Apa dia? Kita kena berfikir macam kita ni susah lah untuk kita berjimat-jimat. Lagi? Dan kita kena bersedia untuk apa kemalangan dan musibah yang akan berlaku terhadap kita diri sendiri. Betul. Dan juga kita perlulah mengukuhkan iman kita, dan kita perlulah Jangan sebab depan Abah je, improvekan kelakuan kita di dalam spiritually dan juga rohani dan sebagainya. Dan Amak Ayan pula ada adik. Yusof tak nak main-main, Yusof. Abah belum keluar garangnya ya. Okey, Amayan ada adik. Amayan ni wakil Abah. Kalau Abah mati, tanggungjawab Amayan jaga adik, jaga mak Mama. Jaga syarikat. Jadi kena jadi pemimpin. Jangan ciwek. Kena berfikiran terbuka. Kena jaga keluarga. Mental kena kuat. Jangan lembek. Ni baru sikit je. Kat luar tu macam-macam lagi ujian. Mama bagi offer hari cuti semester kan? Macam mana? Sikit tu. Senang tak handle syarikat? Betul. Sebenarnya boleh cakap boleh. Jadi sebenarnya untuk menjaga sebuah syarikatnya, kecil atau besar, daripada luar nampak senang, tetapi apabila kita dalam syarikat tu, bila kita bergaul dengan berbagai orang, ia menimbulkan banyak proses dan masa jangka yang lama, dan kita pun boleh berjumpa dengan orang-orang yang kurang berprestasi. So, I kata Abah tak nak cakap banyak.